Tujuan saya panggil pakcik dengan Kamarul datang ke sekolah ni disebabkan anak pakcik ni ada buat masalah disiplin dekat sekolah. Apa yang dia dah buat cikgu? Dia membuli kau? Bukan. Mencuri? Tidak. Habis tu dia buat apa cikgu? Sebenarnya Kamarul datang sekolah dia meniaga pakcik. Oh, dia memang macam tu cikgu. Dia memang tak bersinar cikgu. Itu hari, pembeli datang rumah nak beli rumah saya. Tu, nak dijualnya rumah saya tu. Tu tak apa lagi cikgu. Saya ni nyaris-nyaris nak kena jual kat dia. Kat mana? Kat Coket. Bukan orang Haji Taib. Sama tu cikgu. Tapi benda tu yang dekat rumah lah pakcik. Tu pandai-pandai pakcik lah urusan anak pakcik. Sekarang ni dekat sekolah. Dekat sekolah ni habis dah bising. Dalam mesyuarat PIBG semua mak bapak usulkan benda ni. Dekat sekolah ni pakcik ada koperasi, ada kantin. Sekarang ni dah tutup kantin. Tak laku disebabkan anak pakcik ni berniaga. Apa yang dia niaga tu cikgu? Pakcik nak tahu ke? Jangan menyesal Ni, Kamarul jual tikam ni. Mana dia dapat ni? Adik dapat dengan supplier. Siapa nama supplier tu? Lah, ayah yang kenalkan supplier tu dekat adik. Kawan ayah, Ahok. Ish, Ahok ni tak dapat makan ayah. Anak dia tibai. Itu masalah pakcik lah, jangan gaduh. Sekarang ni, masalah anak pakcik ni macam mana? Kes ni pakcik, dah bising satu sekolah. Semua pelajar, termasuk mak bapak pelajar dah beli tikam dengan anak pakcik ni. Cikgu, tak boleh selesai ke cikgu? Macam ni lah, tunaikan satu permintaan saya. Boleh cikgu, boleh. Saya minta saya nak tikam satu lagi. Tadi saya dah main 10 kali dah. Benar ke cikgu? Kalah. Boleh ke cikgu nak main sekali lagi? 2 posting ya. 2%. Oh, kalau 2%. Tak apa cikgu, tak apa. Saya belanja. Cikgu ambil. Saya Betul ni? belanja. Pakcik belanja? Ya. Saya pilih Pilih. Belanja Okey cikgu. saya nak tikam yang ini. Dapat apa cikgu? Terima kasih, cuba lagi. Kalah lagi. Aduh. Tak apa. Saya ada 2% lagi. Sekali lagi cikgu boleh Saya nak ambil yang warna kuning pula ni. Dapat apa cikgu? Maaf, cuba lagi. Tak boleh jadi ni. Saya disebabkan saya kalah ni pakcik. Saya terpaksa gantung anak pakcik 2 hari setengah. Cikgu, tolonglah cikgu, gantunglah saya sebulan. Apa? Adik, kenapa cakap macam tu? Cikgu, tolonglah cikgu. Gantunglah dia 2 bulan je cikgu. Barulah dia ada masa sikit dia nak berniaga cikgu. Apakah peliknya korang ni? Orang tak nak kena gantung, dia nak kena gantung. Berapa modal kamu main benda ni? RM10 cikgu. RM10 je? Untung ke? Tak adalah untung sangat cikgu, tapi saya ada bawa duit untung saya hari ni cikgu. Ini hasil saya berniaga hari ni lah. Ni. No! Ni. Tengok cikgu. Mak Saleh pun main tikam dengan saya. Dia bayar dengan duit dolar. USD siap. Kalau dekat rumah pula, saya tanggung ayah saya. Betul ke? Betul cikgu. Semua dia tanggung cikgu. Tak kira. Salah tetap salah. Tikam. Darjah 1 dulu. Darjah 2 kemudian Kamarul, nanti besok bawa banyak sikit